Okey, hari ni Kak Ayah buat cucuk ikan bilis menggunakan bahan yang ada kat rumah saja. Dan cucuk ni dia agak rangup kat luar dan isinya lembut. Walaupun dah sejuk dan dah lama, tapi masih lembut. Okey, jom kita lihat macam mana cara Kak Ayah membuatnya. Kat sini Kak Ayah ada segenggam ikan bilis yang dah dibersihkan dan kemudian Kak Ayah tumbuk kasar. Tak payah tumbuk halus, kasar-kasar pun dah okey. Dan kemudian ada 7 pokok kucai. Dah dibersihkan dan kemudian kita potong ikut suka kita. 1 biji bawang bombay, iris, jangan nipis sangat dan jangan kasar sangat. Kemudian sedikit cili merah yang Kak Ayah iris. Kalau korang suka pedas, boleh letak lebih. Kak Ayah gunakan 3 sendok nasi tepung gandum. Kalau korang nak buat untuk makan ramai, boleh tambah. Sebab Kak Ayah cuma ada 2 orang kat rumah. Jadi sukatan Kak Ayah cuma 3 sendok nasi tepung gandum. Kemudian kita masukkan ikan bilis yang dah ditumbuk tadi. Ikan bilis ni terpulang, kalau nak letak lebih pun lagi sedap. Kucai yang dah dipotong, kita masukkan bawang bombay, dan cili merah yang telah diiris. Kak Ayah masukkan lebih kurang 2 sudu kecil garam. Kalau nak letak serbuk perasa pun boleh. Kita kacau supaya dia sekata. Kalau nak letak parti cube ikan bilis atau cube ayam pun terpulang. Boleh je. Kacau supaya sayur dan tepung tu bercampur. Kemudian kita letakkan lebih kurang 2 sudu besar gula. Yang ni terpulang lah, ikut rasa masing-masing. Kemudian Kak Ayah bancuh menggunakan air yang dari peti sejuk. Air ni Kak Ayah dah letak semalaman. Jadi kita nak air yang betul-betul sejuk. Ini yang membuatkan cucuk bilis kita nanti akan jadi rangup dekat luar. Kemudian kacau, tapi kita jangan masukkan air dia banyak sekaligus. Masuk sikit-sikit dan kita kacau agak-agak sehingga semuanya sebati. Kita bancuh sehingga adunan tu kelihatan macam ni. Okey, dia tak terlalu cair dan dia juga tidak terlalu kental. Kemudian kita biarkan selama 20 minit. Boleh simpan dalam peti sejuk. Kak Ayah letakkan sikit serbuk kunyit supaya cucuk kita tak nampak pucat sangat. Okey, kemudian kita kacau sebati. Dan dalam masa ni kita dah boleh panaskan minyak. Lepas kita perap sekejap tu, adunan kita akan nampak macam ni. Maknanya dia lebih cair daripada tadi tu. Macam ni kita dah boleh goreng bila minyak panas. Masa menggoreng, kita jangan masukkan terlalu banyak cucur ke dalam adunan tepung ke dalam kuali ya.
sebab kita tak nak nanti dia tak naik. Sebab dia kan sejuk. Bila kita masukkan dalam minyak tu terlalu banyak, suhu akan jadi rendah. Kita gunakan api yang sederhana. Dan akhirnya cucur bilis kita dah pun siap dan sedia untuk dihidangkan untuk waktu berbuka. Terima kasih semua kepada yang dah subscribe. Terima kasih banyak-banyak. Okey, jumpa lagi di video yang akan datang. Bye-bye.